sebab dia tak pernah tahu pun arak haram. Syaitan punya perancangan bila manusia buat dosa adalah syaitan akan menjadikan manusia itu anggap dosa adalah pahala. So itu kita jangan pelik, ada orang buat dosa dan dia tak tahu pun itu adalah dosa. Syaitan akan blok segala informasi dia. Syaitan akan jauhkan dia daripada kebaikan-kebaikan. Firman Allah dalam surah Fatir, "Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Orang-orang yang apabila dia buat dosa dan syaitan jadikan dosa itu nampak elok bagi pandangan mata dia, nampak bagus bagi pandangan mata dia, ada sebahagian orang dosa tu dia dah nampak pahala. Itu sampai ke satu tahap. Maka sebab itu bila kita jumpa pendosa, kita janganlah benci dengan fizikal dia, benci sekadar perbuatan dan maksiat dia. Kerana kata para ulama, bila kita benci individu, bagaimana kita nak dakwah? Kita dah benci. Kita orang yang benci pun kita tak nak pandang, apatah lagi bercakap. Maka sebab itu benci maksiat, bukannya benci individu dan manusia tersebut.